Aku berjalan mencari cinta, biar terpadam cahaya terang, tetap di sini menunggu. Aku berlari. Hari ini kita baik, oke. Musim Malaya lah tahun ini kita masuk Pahang dan Terengganu. Alright, okay. Apa dia tak akan tertinggal. Apa dia depan. Rahim ada, Mandin ada. Jangan ini kita keluar Senawang. Okey, kita I want review. I want review. I wish you. Oh. Di bawah langit biru pagi ini, kita melangkah tanpa ragu. Ketawa kecil jadi melodi, hilang semua beban di bahu. Di bawah awan putih jadi saksi, kita bersama harum segala. Nada berlagu kami terpatri, hilang segala resah di dada. Tak perlu janji, tak perlu kata, cukup kau di sisi menemaniku. Saat dunia terasa cinta, kita berdua masih teguh berdiri. Kita gembira bersama, walau sederhana. Dalam tawa dan cerita inilah bahagia. Tak kira apa yang mendatang, kita harum sama-sama. Okey, so Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Selamat pagi. Oh, hari ni 31 hari bulan 1 2026 Tak sedar 2026. So hari ni saya ada satu gig ride. Okey, hari ni bukan saya dengan KDCR tapi saya dengan dengan Mustaqim Bikers. Hari ni kita akan pergi ke Pahang dan juga Terengganu. So sekarang ni kami baru je sampai di Kuala Pilah ni. Kita nak sarapan dulu di kedai Aming Kopi Tiam. Kedai ni memang padu kopi dia. Cina ada, Melayu ada, semua ada. Okey, so kita sarapan dulu. Selamat. Okey, kita tak salam Syah. Apa khabar Syah? Oh, tak salam lagi ni Brother Zack. Oh, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Oh, dengan Mustaqim Bikers hari ni ya? Ya, betul. Oh, kita tadi tak salam lagi, baru nak salam. Salam lo. Apa khabar bang? Siap bang? Alhamdulillah. Oh, siap. Faris. Salam Faris. Laju lah Faris ha? Di, apa khabar? Baik. Oh, ni sahabat-sahabat Mustaqim Bikers ni. Baru sampai. Siapa lagi? Mana lagi? Rahim. Apa khabar Rahim? Oh, lama tak jumpa ha? Ada. Jumpa kat sini ha? Abang ni ada. Zal. Zal. Salam lo, apa khabar? Baik. Kat mana ni? Saya dekat apa nama tempat ni? Saya ikut je. Kuala Pilah. Kuala Pilah ni. Tadi tak salam. Beri. Apa khabar? Baik. Selamat pagi. Ha? Kat Parit jalan nak ke Kuala Pilah. Kuala Pilah ha? Makan dulu. Alright bang. Tahu sumbat baik, tahu sumbat. Tahu sumbat baik. Belah ni. Awak makan? Rojak ada. Ada. Cukup. Nanti ayam atas sini
Okey. Kamu bahasa tengah boleh pasal tu. Tengok. Ini bukan telur malik. Oh, ini kita makan kopi O, minum kopi O. Oh, ini kopi O ni legend ni. Legend ni. Betul-betul kita kena. Siapa kopi O Kamu. Tak ada. Apa yang baik kat sini kita minum kat sini sebenarnya macam kawasan kampung lah kalau kita tengok kat sini semua tepi-tepi rumah ya. Hari ni saya minum kopi O So, kopi O ni kosong Ini tengok cawan pun kita dah tahu ini memang lama punya tradisional. Oh, walaupun dia pahit tu tapi kisah cinta kita lagi pahit. Hari ni kita bermusafir selama 3 hari 2 malam ke Pantai Timur. First destination, kita akan pergi ke Kuantan dulu, so bermalam kat situ. Dan kemudian keesokan harinya kita terus pergi ke Kuala Terengganu. Tapi tak tahu, negeri tu tahu lah, daerah, tapi tempat tu semua kita tak tahu. So biarlah rahsia bang. Okey, hari ni kita ada ride. Okey, tajuk ride kita kali ini ride dengan tenang. Okey? Ride dengan tenang ni ride tak tenang. Tapi sebenarnya kita ride dengan tenang rider. Dah lama aku tak ride dengan tenang rider, okey? Dah lama aku tak ride dengan tenang rider. Hari ni baru aku dapat cekup dia. Kan? Terus aku ajak dia ride. So hari ni problem kita daripada sini, okey, daripada Saujana Bukit Jelutong tadi kita start. Okey, lepas subuh kita terus gerak ke Ameng Kopitiam. Ni sekarang ni kita berada di Kuala Pilah. Okey, kita dah ride lebih kurang 100 km. Okey, semua kita akan main jalan tepi sungai. Sampai di Chenor kita akan stop untuk lunch, makan tengah hari kat sana dan kita akan melawat satu masjid yang lama dekat sana. Okey, dan kita akan bermalam di Pekan. Tempat bermalam kita menarik. Nanti tunggu. Alright? Okey. Walking on these silent roads, carrying dreams that feel too heavy sometimes. The world keeps changing like the wind blows, but I still chase the lights behind the skies. Every fall, every tear teaches me to stand again without fear. 'Cause life is a mountain I'm learning to climb. Step by step I'll rise in my own time. Even when the nights feel long and cold, I'll hold on tight, I won't let go. These challenges are shaping me to grow, and I'll keep moving on this winding road. Okey, so sahabat-sahabat, baru saja mendarat di Chenor ni, di bandar lama ataupun pekan lama Chenor ni. Saya rasa dalam bulan ni dah 2 kali lah saya sampai kat sini. Itu hari dengan Kedi, sekali dengan Mustaqim Bikers. Apapun perjalanan tadi memang jalan kampung memang sangat menarik cuaca pun cantik ini, panas, memang hangat. Tapi tidak sehangat cintaku pada isteriku. Jom kita makan dulu. So, kita makan ikan patin ni. Takat ni saya pun tak tahu nak ke mana sebab saya ikut ketua je. Ketua ajak makan, kita makan. Sebelah ni dia soja. Dia bahagian lain. Saya dulu risetkan dia lain.
So saya nak makan dulu. Oh ini setelah ride tadi masuk kampung langgar tek lembu mana? Langgar tek lembu tadi. Memang mencabar. So kita makan dulu. Tak apa apa. Ikut makan semua tak ada pun. Aduh. Bandana berserah pula. Nak makan mana dua tu? Sini dekat Selatan ni saya dah Oh, buat sini? ni. Kita naik dia banyak tapi saya tak nak letak orang duduk di mana ni. Nama sini orang panggil kalau kat kampung ni kedai Mak Lang je. Buka pukul 6.30 sampai pukul 4 petang. Kecuali tempah lah. Tempah kita lanjutkan lagi. Maknanya sampai lambat kan. Kita lanjutkan lagi. Kat sini biasanya ikan sungai dengan ikan patin lah. Ikan kecil-kecil tu. Banyak lah. Banyak. Kalau contohnya Sabtu Ahad kita memang masak banyak lah. Contohnya hari ni tu pun dah ada yang habis tu sebab ramai hari ni. Sabtu Ahad memang kita buat banyak. Kalau tak tempah pun memang sempat pun. Buka weh tu, kedai Mak Lang, tepi sungai Cenau. Kalau buka weh ada Mak Lang. Kedai Mak Lang. Makan kat sini memang padu, memang sedap. Jadi kita nak tampal stiker Tenang Rider ni kat sini. Satu-satunya stiker yang berada di kedai Mak Lang ni. Tampal sini. Satu je brother. Satu je berada. Steady lah brother ni satu je ni. Kepada sahabat-sahabat yang nak datang kedai ni boleh pergi ke Pekan Cenau. Pekan Cenau. Nama kedai tu kedai Mak Lang. Kedai Mak Lang memang padu. Makanan pun murah dan memang lauk-lauk kampung, lauk ikan memang Lauk kampung semua. Boleh tengok. Tengok. Alhamdulillah, resepi kampung memang sedap lah. Orang-orang kampung punya resepi ni kadang-kadang tak sama macam dekat bandar. Dia punya rasa dia tu lebih sedap. Mungkin ramuan dia tu lebih sikit lah kan. Macam tadi saya makan ikan patin, portion dia besar juga. Oh sedap. Telur masak lemak, telur itik dengan apa lagi saya makan tadi? Dengan hati ayam. Itu kombinasi yang saya suka lah memang. Betul-betul sedap lah. Saya suka makan makanan dia. Banyak lauk pilihan dia. Dan saya ambil ikan patin tadi. Wah, sedap dia. Memang power. Okey, so sahabat-sahabat, kedai Mak Lang ni dia buka pukul 6.30 pagi sampai pada pukul 4 petang. Setiap hari kecuali Jumaat dia tutup. Tapi kedai ni memang sedap lah bagi saya. Kena dengan selera kita ni kan. Sebagai orang-orang muda macam ni kena. Orang tua pun semua kena. Kalau sahabat-sahabat nak datang kedai ni nanti jangan lupa pergi ke Pekan Lama Cenau. Nanti ada kedai Mak Lang. Ataupun Waze dia kedai Mak Lang. Jumpa kat sini. Sunrise calling out our names. Open roads, no rules, no chains. Laughing loud, feel so alive. This is how we live our lives. No rush, no fear, no weather. Every mile feels right. With you here, nothing Siapa? Siapa Imam? Imam Makcik tu kata awak ya Imam? Ke awak? Hari ni tak sekolah kan? Oh, cuti ni. Duduk kat mana? Rumah kat mana? Sini. Apa nama kampung ni, Dek? Kampung Bantal? Oh, Kampung Bantal sini. Tapi ni suara lama ni kan? Dia orang ada guna lagi tak? Tapi ada orang azan tak ada lah. Jarang lah. Malam je? Kenapa malam? Ada hantu kat sini? Tak ada tak? Oh, hari ni cuaca memang betul-betul hangat lah. Sekarang ni kami berada di salah satu masjid yang agak tertua lah di Cenau ni. Itu masjid lama
Kampung Pantai. Masjid ni berusia lebih kurang dah lebih 100 tahun lebih lah. Masih ada lagi lah penduduk yang sekitar sini menggunakan masjid ni. Tapi memang rare lah sahabat-sahabat kalau kita tengok masjid ni. Dia macam ni. Nampak? Semua 100% buat daripada kayu. Tapi dia punya tapak-tapak ni adalah simen-simen sikit. Kalau belah atas tu memang 100% guna kayu. Ini first time lah saya, walaupun saya orang Pahang, ini first time saya sampai di masjid ni. Biasa kalau saya pergi Cina saya nampak daripada jauh lah. Tadi yang kita makan tadi di sana, seberang sana tu, yang kita makan tadi nampak tu Hanjung tu. Kat situ. Ni kita datang sini. Masjid ni dia menggunakan pasak, sahabat-sahabat. Dia tak pakai paku ni, dia pakai pasak. Pasak macam tu, pasak Pontianak. Ni. Ni nak kena pasak ni, jap. Nak kena pasak ni kaya ni. Ni aku mana memang kat sini eh? Kita ambil istinja benda tu. Rosak. Turun. Brother. Okey, brother. Cepat, squat. Oh, sini cantik ambil gambar. Kalau ikutkan saya sekarang ni berada dalam Sungai Pahang ni. Sebab hari ni musim panas air dia kering. Tapi apa pun kita sekarang ni ambil gambar lu dekat signboard Cina ni. Sini banyak bom tak lembu. Game dia tahan ke apa? Syaratnya mesti bunyi ayam berkokok. Tak ketawa ni. Tapi muka serius tau, muka serius. Garang sikit. Okay, ready? Faizal start. 1, 2, 3. Berkokok. Belum kokok. Belum. Panas ni. Panas cepat sikit, panas. Panas cepat sikit. Okay, ready? 1, 2, 3 kokok. Faizal. Okay, keluar. Bini. Okay, bini, go. Bini, pernah. Okay. Ali. Boleh. Dah. Kerek dah. Jangan ketawa je. Lepas. Okay, berapa orang lagi? 1, 2, 3, 4. 4 orang. Okay, mandi. Okay. Mandi. Mengembat dah. Okay, final Rahim mengembat. Okay, final. Rahim jalan. Okay. Lawan. Dia lagi lawan. No laughing. Tiga saat. Okay. Terkukuh. Okay, last. Kalau tak galak menang bersama. Malam ni ada hadiah.
Orang Tusum malam ni last Orang Tusum. Okey. Dia tidur. Okey lah, kambing mengembek. Kami nanti kami ambil lain. Ha? Bagi ayam dulu. Okey, ayam lah, ayam balik. Ayam balik Ayam balik. Letak duduk menang. Mama masa duduk menang. Okey, bang. Okey. 1, 2, go. Satu, tiga. Apa tu? Satu sama. Batu dengan ni. Satu sama. Lagi. Okey. Biar aku terluka menunggu cintamu. Biar aku derita menanti sang cahaya. Walau dihiris berdarah, hatiku takkan pudar. Biar terlepas arah, pada cintamu ku bersandar. Berlari-lari mengejar bayangmu. Aku tersungkur jatuh di pintumu. Walaupun tidak berdarah kakiku, aku pasrah dan terus menuju kelamnya jiwaku. Gelap gelita tanpamu, di sini aku sakit menantikan sebuah warna. Okey, so kita baru saja mendarat di Rumah Rakit Padang Rumbia, Pekan Pahang. Kat sini kalau kita tengok sahabat-sahabat, dia ada buat rumah homestay lah, dekat-dekat dalam sungai, tepi-tepi sungai macam ni lah. Rumah rakit. Nampak? Baru sampai kat sini. Tapi so far sini macam menarik So kita pergi rehat dulu. Ada yang dia akan bagi saya yang siapa yang Saya. booking ah. Dia dah dia ada bagi WhatsApp. Mana? Bila? Oh, kita tengok dekat luar bilik dia orang. Wow. Cantik pada. Betul-betul tepi Sungai Pahang. Wah, nampak? Ada bot lagi. Oh. Memang cantik. Oi, masuk pula dalam kamera. Makan nasi ada nasi. Nasi tak ada. Aduh. Woi, pakai slipper Semua pakai slipper mau pergi mana ni? Mau pergi makan ke? Pergi makan, ajak makan lah. Makan Teman yang kawan, Slipper. Ini pun slipper juga apa dia? Semua slipper Faris. Kasut basah. Masuk sungai lagi. Oh, ni bagus. Ini bagus. Pegawai kena makan. Bagus Rizal pun slipper. Tengok aku. Kasut. Ni kasut okey dah. Keluar pula dah. Okey, kita nak pergi makan dulu sahabat-sahabat. Ni sekarang ni petang ni pukul 6.30 ni. Kita pergi makan dulu. Nanti malam-malam tak kalau Biasa lauk semua dapat. Tikus motai ni, Dia punya lengan tu je kalau buka baru mampu. Agak-agak tadi budang lagi mana ni?
Bujang lagi dia. Yang mana? Yang tinggi-tinggi tu kan? Tak ada yang balik kedua Ayu. Bujang ya. Balik keduri yang mana? Ada tu yang balik kuning pakai baju kebaya semua tu. Ah. Betul ke? Betul ke boleh? Oh, salah. Ingat nak belanja. Tapi dia kata dia tak puas. Alah, dah pun. Minggu depan kita check but. Ya. Tapi kalau Tamil. tapi kalau dekat camping, Kepi layan lagu. dalam itu kau. Jangan bulan. Dia tak payah layan. Laporan awal lah. Ada laporan di awal. My Love Surya. Oh, tiba-tiba keluar My Love Surya. Memang kena blok. Kena unfriend. Kenapa? Aduh. Oh, sedap. Sedap ajak dia kan. Bila nak berubah? Apa dia? Ada bandar tapi tak ada rumah benar. Okey. Okay. Ada sungai Ha? tapi tak ada air. Sungai tak ada air. Okey. So, Ada gunung tapi apakah ia maksudnya? apa dia? Apa? Satu je lah benda tu. Satu je lah. Dia jawapan dia satu je. Bagi hin. Ada he, tak ada he. Jawapan dia apa? Apa Faris? Jawapan dia apa Faris? Peta. Tepuk sikit tak Faris. Kita nak menggunakan bahasa isyarat. Okey, kau buat bahasa isyarat dia akan jawab. Kemarin. Okey, awak. Saya. Esok saya. Apa saya tunjuk dia? Gini lah saya. Dia lah. Esok saya esok saya tak boleh pakai gigi palsu. Okay. Terus, go. Silaka. Tak, masalah baru. Good morning brother. Morning brother. Oh, okey hari ni ah. So, alhamdulillah cuaca cantik pagi ni. Cantik ah. Sejuk, dingin. Oh. Malam tadi bulan cantik. Brother. Ya, brother. Oi, tidur cukup brother. Tidur cukup, brother. Cukup dah. Oh. Kepala jalan. Kau selamat pagi brother. Tidur ke tak tidur cukup? Tidur. Jadi tidur cukup ke? Macam tak cukup tidur. Alhamdulillah cukup. Siapa berdengkur paling kuat sekali? Ini Teka. tak cakap. Teka siapa? Zek. Siapa dengkur paling kuat? Inilah siapa lagi. Ya ke? Dengkur dia letak kepala, dia berdengkur non-stop sampai subuh. Serius? Tu bilik dia orang kat sana ujung bilik dia orang. Saya belah atas tu. Oh, nyaman lah. Sungai Pahang. Okey, hari ni hari kedua kita ride dengan tenang. Okey. Alhamdulillah perjalanan hari pertama kita lancar. Okey. Malam kita punya tempat tinggal pun okey. So hari ni kita nak sambung perjalanan kita ke Terengganu, okey. Kita akan bermalam di Kampung Jambu Bongkok.
Tapi sebelum tu pagi ni kita akan sarapan dulu di Pekan. Kita habiskan itinerary kita di Pekan. And then kita ke Kuala Dungun. Di Kuala Dungun nanti ada surprise. Okay, kita akan tengok macam-macam ragam nanti. Okay, lepas tu baru kita terus ke Jambu Bongkok. Okay, selamat pagi guys. Okay, alhamdulillah hari ni masuk hari kedua dah. Tapi apa yang best kat sini, kita pagi-pagi ni rasa nyaman lah. Kita tak dengar apa-apa tu kereta ke lori ke apa ke serabut apa ke. Ini betul-betul nature lah. Sekarang ni saya betul-betul berada dekat tepi Sungai Pahang ni. Okay guys, hari ni merupakan hari Ahad lah, 1 hari bulan Februari. Sedar tak sedar dah 1 Februari bulan 2 2026 lah. Rasa macam baru je masuk tahun baru tu. Hari ni kita akan tidur Kuala Terengganu lah. Semalam kita punya aktiviti tu agak okey lah, best lah. Apa yang best dengan Mustaqim ni, dia saya sakit perut gelak lah. Macam-macam perangai, macam-macam PL. Tapi apa pun dia orang ni semua sporting. Semua sporting. Tapi sahabat, kat sini sejuk lah. Semalam saya tidur, saya rasa sejuk lah. Kipas pun saya tutup kan. Sebab apa, dia tak ada bahang. Saya tak tahu angin sejuk tu dari mana. Adakah sesejuk mataku melihat wajahmu? Kita tak tahu. Selamat pagi semua. Hari ni hari kedua kita Mustaqim Ride. Sekarang kita ada dekat Sungai Pahang kot. Area Pekan. So pagi ni kita akan shoot pergi Pekan dulu. Sarapan. Pusing-pusing sikit. Tengok apa ada. Kemudian kita shoot Terengganu. Saya dengan Mustaqim ni dah hampir 2 tahun. Apa kelebihan dia? Berkuah lah. Lepas tu kelakar orang tua. Sama label-label kita. Itu je. Faris, semalam aku nak tanya kau, siapa tidur dengkur paling kuat? Masalah ramai. Agak kuat sikit siapa? Abang D lah. Abang D. Biarlah aku begini, menanti sinar pelangi. Apa yang datang aku harungi sendiri. Pelukan merantai diri, aku lemas dalam dakapan, sehingga tersedak langkah Okay, kat 12 kita ada sikit itinerary dekat sana. Gua lagi bagus, tak dapat dalam pukul 7 pun okey lah. So petang nanti baru kita. Aku cinta. Aku rindu. I'm walking on these silent roads, carrying dreams that feel too heavy sometimes. The world keeps changing like the wind blows, but I still chase the light behind the skies. Every fall, every tear teaches me to stand again without fear. 'Cause life is a mountain. So, kita sarapan dulu. Learning to climb. Step by step, I'll rise in my own time. Even when the nights feel long and cold, I hold on tight. I won't let go. These challenges are shaping me to grow. Oh, hari ni kita makan lempeng ah. Okey, sahabat-sahabat, kalau nak datang Pekan ni boleh kat sini, warung Pekan Lama ni. Pagi-pagi dia banyak lauk, banyak menu lah. Saya makan lempeng ni memang pandu lah. Ada yang makan lempeng sardin, ada yang makan sate, ada yang makan laksa. Laksa apa dia bang? Johor lah. Ada nama dia. Laksa apa ni sahabat-sahabat? Nampak dia colour macam ni.
Dia colour macam tu. Ini laksa tahu belacan, tahu cili. Sedap. Member kita makan nasi dagang. Brother, kita nak pergi Kuala Terengganu ke? Kita nak pergi Terengganu ke? Ada nasi dagang. Tapi sini pun okey. Faham, mesti try. Nasi lemak ada lagi. Okay, so hari ni sekarang ni kita berada di Pekan Pahang ni. Pekan ni merupakan salah satu bandar diraja lah di dalam negeri Pahang ni. Tadi kita orang makan dekat warung Pekan Lama tu, saya rasa memang menarik. Makanan dia banyak menu. Kepada sahabat-sahabat yang nak datang Pekan, boleh datang ke warung Pekan Lama. Sekarang ni saya berada di hadapan salah satu rumah Pahang. Mungkin rumah ni orang Pahang dulu buat macam ni lah. Tapi saya tak tahu lah, saya rasa ni rumah-rumah orang kaya zaman dulu je. Rumah orang miskin mana rumah macam ni. Mesti rumah-rumah tepi sungai, rumah macam tu je. Apapun hari ni saya rasa permulaan kita yang sangat menarik. Cuaca pun cantik. Dan kita lepas ni akan terus ke Kuala Terengganu. Hujan. Hujan. Rest dulu dekat museum Abu Bakar. Ada hotel-hotel yang menarik lah dekat sini kalau kita nak stay, tapi harga biasa lah. Dah. Cepat, pakai macam mana? Apa bikin? Pakai. Ini. Tak payah, habis dia buat. Cuba. Okey, dengar syarat dia Ni jangan tipu. Okey, turunkan getah ini tanpa tangan. Okey. Boleh. Okey. Siapa menang ada hadiah. Okey, 1 minit saja. 1 minit saja. Ulang lagi sekali dia punya ni. Turunkan getah ini tanpa tangan. Guna muka. Dia jatuh sampai bawah hidung aja cukup. Macam ni boleh? Tak kisah macam mana, tanpa tangan. 1 minit saja. Tu ambil tu getah jatuh. Okey. Okey, ready? 1 minit Okey. 1, 2, 3, go. Faizal sikit lagi, Faizal. Macam tu. Tipu. Faizal sikit lagi. Tengok tu, jangan tipu. Dah, Min. 10 saat. Apa tu? 10 saat. 15. Faizal. Yeay! Faizal menang. Yang lain pula 15 saat. Terputus nafasku, tidak berdaya lagi, masih mencari jalan sendiri. Terhenti nadiku, aku semakin lemas, masih mencari jalan kembali. Di panah kemelut jiwa
ada kolam kecil. Ada 4 bilik. Okey, alhamdulillah. Saya baru saja mendarat di Kampung Jambu Bongkok. Sini kita sewa homestay, dia ada 4 bilik. Kita duduk 11 orang. Homestay ni agak menarik, seberang sana pantai. Dan dia ada mini swimming pool, boleh lah. So sekarang ni jam pukul, pukul apa jam sekarang? Jam, pukul apa jam? Jam pukul apa? 5.58. Okey, sekarang ni jam pun pukul 4 petang, ngam-ngam kat sini. So kita rest kat sini dulu. Tengok apa ada suka nikah ke aktiviti saya tak tahu. Itu tu tanya ketua. Tu. Dalam langkah yang perlahan kita belajar arti kehilangan. Cinta hadir tanpa janji, namun mengajar aku arti diri. Tak semua luka harus disembuh. Ada yang datang untuk menguatkan hati di sebalik gelap dan ragu. Kau hadir memberi arti. Kau bikin ni tali-tali. Ada? Cinta ini bukan sekadar rasa. Ia tentang bertahan dalam kecewa. Kehidupan menguji tanpa henti. Namun kau sabar. Assalamualaikum. Okey, so malam ni saya order sup perut sahabat. Yang bagu padu dengan you. Sedap. Udang sotong ayam. Sedap dia. Semua. Banyak datang buri. Kau tahu dah dia marah? Teacher dah tak nak bercakap dengan. Sorry lah. Tak ada. Salam. Mamu. Buat. Teacher Sorry pula lah, hantar. beradu. Mas siapa hang fly tak bagi tahu dia. Hangat dia apa? Ni sekolah apa ni hangat? Malam ni bilik kita semua bawa arwah. Kek. Bau senggama. Mari sini amok. Tengok sikit, Babu. Babu. Dia orang tak nak so, dia orang dah willing. Dia ada aura. Buku kita rumah satu. Okey tu Okey. Pakai. Sila pakai. Okey. Sila pakai di kepala anda. Ni satu tim lagi. Ini garisan. Alright, tarik dia lah. Okey. Seorang berkuku, seorang pemikat. Okay. Ini adalah pemikat terkuku. Okey. Alright. Pemikat terkuku tidak dibenarkan bersuara. Okey? Hanya menggunakan bahasa isyarat. Okey, lama. 3 minit. Dia suruh buat 2 minit. Kita 10 second. Oh, guys. Ada cangkuk dia sini. Ya. Dia kena cangkuk masuk dalam ni. Okey. Guys. Okey, baik. 3 minit dari sekarang. Go.
Ini nombor satu sini. Okey. Jom kita ke pentas utama. Okey guys, keputusan dah ada Bobo. Siapa Bobo? Okey, keputusan. Teacher dengan Faris kumpulan nombor 3. Silakan pentas. Silakan pentas. Tepuk tangan sikit. Yeah. Okey, nanti hadiah balik dekat 3 beranak boleh claim. Okey. Dan Rahim. Oh, silap tadi Bobo. Patut kita dia kena ada tagline dulu. Kumpulan betul. Dan tempat yang terakhir sekali tidak asing lagi. Kumpulan Segama. Dia kurus, dia tak nak angin daripada tu. Kau kena pegang belon tu, Im. Pegang belon tu. Boleh pun. Tarik nafas. Dah, tahan. Okey. Cepat. Kenapa besar sangat, Im? Dah teria. Dia drone lagu apa yang best? Good morning my neighbors. Okey sahabat-sahabat, hari ni kita di pagi hari Isnin. Dia orang dah mula bertunggu di tepi pantai ni, tuan Z kita nak ambil sunrise lah kononnya, sunrise. Reza tak pernah hayat tengok sunrise, hari ni nak tengok sunrise. Right. Biar aku terluka menunggu cintamu, biar aku derita menanti. Oh, hari ni pagi yang sangat nyaman. Hari ni pagi ketiga, hari yang ketiga. Kami sekarang ni masih berada di Terengganu lagi. Kalau kita tengok tadi sahabat-sahabat kita tengah sibuk nak rakam sunrise matahari timbul. Sekarang ni jam menunjukkan pukul pukul 7:05 pagi. Tapi suasana sini biasalah, luar daripada kota, dia tetap nyaman. So pagi ni kita nak sarapan dekat-dekat tu je. Okey. Menantikan sebuah warga. Oh, ini dia sahabat-sahabat, dia masak air dulu dekat dapur.
kayu supaya air tu dia ada rasa sikit. Kedai-kedai kampung Ada bawa-bawa ambil air. Dia rasa sedap sikit rasa kampung sikit Aku pasrah dan terus menuju. Makan. Belau dihiris berdarah, hatiku takkan pudar. Biar terlepas arah, pada cintamu ku bersandar. Kelamnya jiwaku, gelap gelita tanpamu. Di sini aku sakit, menantikan sebuah warga. Berlari-lari mengejar bayangmu, aku tersungkur jatuh di pintumu. Walaupun tidak berdarah kakiku, aku pasrah dan terus menuju. Berlari-lari mengejar bayangmu, aku tersungkur. Okay, so sekarang jam pada pukul 10 pagi, masih awal lagi. So kita orang sekarang ni tengah bersiap-siap untuk pergi ke Kuala Terengganu, dan kita akan makan tengah hari di Kuala Terengganu lah. Apapun bagi saya di Jambu Bongkok ni sebenarnya ada satu tempat yang sangat menarik. Walaupun dia pantai tapi dia tak dia tak kecoh-kecoh sangat. Dia cool je. Kami sebenarnya lupa nak beritahu, kami stay dekat Lega Roomstay Jambu Bongkok. Okey. Lega Roomstay Jambu Bongkok. Okey. Jumpa nanti. Bye bye. Di bawah langit biru pagi ini, kita melangkah tanpa ragu. Ketawa kecil jadi melodi, hilang semua beban di bahu. Di bawah awan putih jadi saksi, kita bersama harum segala. Nada berlagu kami terpatri, hilang segala resah di dada. Tak perlu janji, tak perlu kata, cukup kau di sisi menemaniku. Saat dunia terasa cinta, kita berdua masih teguh berdiri. Kita gembira bersama, walau sederhana. Oh, Faizal. Faris akan tua, saya tak percaya. Tak. Makan apa tu? Rib. Oh, Rick ni dah ada. Sedap.
guys, kita jumpa ada satu rider from Germany, around the world. Now dia akan pergi ke Indonesia. Wah. Dia nak pergi Indonesia. Memang betul-betul rare. This is X-ray. Good. Tengok dia ada X-ray. Dia tak buang. Ini what is this? For what? This is for what? X-ray. Just X-ray. X-ray. I don't leave a trace. Yeah. So be careful with your environment. Yeah. Alright. Okay, bro. Okay, bro. Nice. See you. Alright. Good job. Goodbye. Safe journey. Have safe journey, brother. Right. Okay, so sahabat-sahabat, sekarang ni jam pukul berapa? Sekarang pukul 4:45 ya. So kita semua sekarang ni ada dekat area Lagambang dan ini merupakan last checkpoint kita lah untuk hari ni. Dan macam mana Cip kita punya hari ni? Okey, hari ni alhamdulillah semua jalan dengan lancar, 3 hari 2 malam. Okey, ini kita punya first ride untuk pusing tanah Melayu. Okey. 0126. Okey, kita start daripada Pahang ke Terengganu. So, terima kasih kepada semua pelakon-pelakon yang menjayakan episod kali ni. Alright. So, terima kasih juga kepada Tenang Riders. Bukan senang aku nak ride dengan Tenang Riders ni. Alright. Dia punya editing semua, okay. Idola. Alright. So, insyaAllah kita akan jumpa lagi di next episode. Okay, Kelantan insyaAllah. Dan kita akan terus pusing sampailah ke hujung tahun. InsyaAllah kita akan susun acara-acara yang menarik lagi. Okay, terima kasih Tenang Riders. Assalamualaikum semua. Saya amat berbesar hati dan beruntunglah dapat ride dengan rakan-rakan yang sebegini. Enjoy. Sangat enjoy. Okay, kalau ada peluang, join kami. Ride sekali. Assalamualaikum. Saya rasa sangat beruntung jugalah dapat join Mustaqim Bikers sebabnya jalan kita tak tahu. Kita bagi kepercayaan kepada pucuk pimpinan. Kami daripada Akak Umbi memang menyokong beliau. Sebab jalan-jalan tu kadang-kadang masih rahsia. Bila dah sampai tempat tu baru semua tahu, oh macam ni. Memang kami memberi kepercayaan kepada beliau untuk memimpin kumpulan ni. Dan memang terbuktilah apa yang kita dapat dan kita sampai ke tempat tu memang sangat berpuas hatilah. Lokasi, makanan dan tempat yang sangat menarik. Sukses. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua, spesialis kepada Cip, Mustaqim Bikers, juga Tenang Rider. Terima kasih banyak-banyak. So lepas ni kita akan ada ride lagi. Tunggu je Cip punya apa kata ni? Cip punya announcement nanti. Okay, betul. Alright. Terima kasih kepada pertama sekali Tenang Rider lah, ya. Kerana ikut grup Mustaqim pada hari ini. Okay. Dan terima kasih juga kepada Cip dan semua kawan-kawan yang mana join untuk ride pada kali ini. Okey, itu saja daripada saya. Abang Tenang Rider, terima kasih banyak sebab dapat join kita orang buat pada kali ni. So far overall okey lah, saya seronok lah. Happy saya. Mantang. Okey, kali ni ride terbaiknya. Game pun terbaik. Dia punya ayat tu yang tak boleh belah tu. Bagi apa? Kami sakit, Cik suka. Tu ayat tu. Naya saja, kenal saja kami. Kita tak apa hati. Tapi best kali ni ride. Nanti akan datang ride, siapa nak follow boleh follow. Okey. Yang terlibat Big Brother belanja dinner, Mamu bawa tempat breakfast yang best lah. Itu sajalah. Okey, jumpa next time. Terima kasih. Okay, so sahabat-sahabat, saya rasa sampai kat sini lah kita punya video untuk kali ni. Dan insyaAllah kita akan dapat berjumpa lagi pada ride akan datang. Jangan lupa support Tenang Riders dan juga Mustaqim Bikers. Dan jangan lupa subscribe channel Tenang Riders. Jumpa lagi semua, bye-bye. Assalamualaikum. Ketawa kecil jadi melodi, hilang semua beban di bahu. Di bawah awan putih jadi saksi, kita bersama harum segala.